Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi sambung pada bacaan kitab Ghayatul Muna bi Syarhi Safinatin Najah, majlis yang ke-8. Saya tak tahulah ada masalah teknikal kat phone ni. Tak boleh buat phone live. Tak boleh buat phone live. Sepatutnya tag Awabi publication lah. Tak tahu sebab apa wifi ke apa tak tahu kok. Kat iPad ni boleh buat live. Dekat phone dia tak detect lah itu. Tak tahu sebab apa. Wallahu a'lam. Saya tak tahulah. Jadi ni majlis yang ke-8 kitab Ghayatul Muna. Untuk makluman para penuntut ilmu sekalian, kelas pengajian yang kita ikuti pada setiap hari Isnin ni merupakan program anjuran Awabin Publications lah. Setiap hari Isnin pukul 11 pagi sehingga 12 tengah hari. Kitab Ghayatul Muna. Hari ni jangan lewat sikit kerana ada masalah. Terima kasih kepada pihak penganjur atas usaha menganjurkan majlis ilmu ini. Semoga Allah Ta'ala memberkati dan menerima segala usaha yang dilaksanakan. InsyaAllah Ta'ala. Disambung kata dia, qala Syekhu Syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Ghayatul Muna, pengarang kitab Ghayatul Muna rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Sekejap Qala Syekhu Syarih rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata dia, walau qala qailu, jikalau telah berkata oleh orang yang berkata, qailun fa'il. Jadi qailun tu nakirah. Bila nakirah itu dia beri makna umum lah. Kalau ada orang kata gini, kaifa balaghu hadhil kathrata, bagaimana mencapai mereka itu, golongan ahli nasab Nabi ini, maf'ulun bih hadhil kathrata, akan kebanyakan ini. Mana terlalu banyak sangat nasab Nabi ini. Hatta la tajidu, sehingga hatta la tajida. Tajida tu masuk bi an mutmarah selepas hatta. Sehingga tidak mendapati oleh engkau makanan maf'ulun bih, akan satu tempat, illa melainkan wa fihi ta'ifatun, padanya pada makan itu mubtada muakhar, ta'ifatun, ada satu kelompok, sifat ghairu qalilati, yang tidak sedikit ia kelompok itu, dengan mana banyaklah di setiap tempat tu, min ahlil baitil mutahhari, daripada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disucikan akan dia, akan ahli bait. Mana macam mana mereka boleh mencapai banyak sangat keturunan nasab Nabi ni sehingga kita tak dapati pada satu tempat tu melainkan tempat tu adanya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu lahu ailil qail, maka dikatakan pada orang yang berkata semikian tu, kita kata na'am, fa'il. Ya, betul. Kenapa? Li'anna da'watal anbiya'i mustajabatun.
Kerana bahawasanya doa para nabi itu dimakbulkan akan doa itu. Da'wata isim anna al-anbiya'i mudhafu ilaih mustajabatun khabar li anna, dapat dimakbulkan. Okay? Doa nabi, para nabi mustajab, dia kata. Waqad da'a, sesungguhnya telah berdoa ia nabi sallallahu alaihi salatu wassalamu, hanya sanya ke atas nabi jualah selawat dan salam, iaitu rahmat serta ta'zim dan juga kesejahteraan ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaumaz zafafi, pada hari perkahwinan. Az-zafaf, perkahwinan. Zafaf siapa tu? Perkahwinan siapa? Ai zafafi al-imami Ali bis sayyidati Fatimah az-Zahra, iaitu perkahwinan Sayyidina Imam Ali radhiyallahu taala anhu dan Sayyidatina Fatimah az-Zahra. Faqala, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa gini, Allahumma akhrij minhuma al-kathira at-tayyiba. Wahai Allah Ta'ala, keluarkanlah olehmu daripada keduanya Sayyidina Ali dan Fatimah akan al-kathira maf'ulun bih, banyaknya, at-tayyiba, yang baik-baik. Ini keturunan yang baik. Banyaknya keturunan baik. Mana? Doa Nabi mesti dimakbulkan. Wahuwa, dan bermula dia. Dia hadza qaul Nabi. Khabar tafsiru qaulihi ta'ala, dapat mentafsirkan akan firman Allah Subhanahu wa taala. Tafsiru khabar wa tafsiru qaulihi, idafat masdar kepada maf'ul. Dia kata gini, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah, isim inna, a'taina, telah memberikan oleh kami, akan dikau, maf'ulun bih, ini kau Muhammad, al-kautsar, akan kautsar. Apa kautsar? Antara tafsirannya ai al-kathirat tayyibah, kebanyakan yang baik, mana keturunan yang banyak lagi baik. Minaz zurriyati, daripada keturunan zuriat. Jar majrur. Kama alaihi ba'du ahli tafsiri, seperti mana barang yang atasnya barang boleh yang atasnya barang ba'du ahli tafsiri, sebahagian ulama-ulama yang berkeahlian dalam tafsir. Ba'du mubtada muakhar, ahli mudhafu ilaih, at-tafsiri mudhafu ilaih. Jumlah ba'du tu mubtada muakhar, alaihi ta'ala suatu mahzuf khabar muqaddam. Gitu. Okey, kemudian jadi sebagian ulama mentafsirkan inna a'tainakal kautsar. Al-kautsar tu bukan makna telaga kautsar tu, bahkan sebagian ulama mengatakan al-katsirut thayyib. Fa idza 'arafa al-mukallafu ma taqaddama, selesai. Maka apabila telah mengetahuilah fa'il oleh seorang mukallaf, mengetahui apa? Maf'ulun bih, ma, akan barang, taqaddama, yang telah terdahulu ia barang, wa taqarrara, dan telah tetaplah ia barang, indahu, di sisinya mukallaf, min man hum ahlul baiti, mengetahui dan kejap. Fa idza 'arafa al-mukallafu ma taqaddama wa taqarrara, man tu fa'il taqarrara, dan telah tetaplah di sisi mukallaf tu. Waw tu atah pada arafa. Telah tetap apa? Man hum, barang siapa. Tu fa'il dia. Hum, bermula mereka itu. Hum, man tu ahlul baiti, ialah ahli bait. Kalau mereka dah tahu dah apa yang patut tahu, sebelum ni kita sebut dah, dan telah tetap di diri setiap mukallaf itu siapa ahli bait, maka wajaba, jawab idza, wajaba alaihi, wajiblah ke atas mukallaf itu. Wajiblah ke atas mukallaf itu, ba'da dzalika, selepas demikian, ma'rifatil mukallaf ma taqaddama wa taqarruri man hum ahlul bait indahum. Takdir tu. Dzalika ambil masdar arafa, ma'rifatu al-mukallaf ma taqaddama wa taqarruri man hum ahlil baiti. Maka wajib apa? Fa'il wajaba. Mahabbatuhum, mengasihi akan mereka itu ahlul bait. Wajib pula kasih mereka itu. Wajib. Mana siapa benci itu haram. Wahtiramuhum, atah pada mahabbatuhum, dan menghormati akan mereka itu ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atah pada mahabbatuhum. Wa adamu idzaihim, ataf lagi pada mahabbatuhum, dan wajib untuk tidak menyakiti mereka itu ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam.
Ha, okey. Okey, selesai tu. Fa innahu, maka sesungguhnya sya'an. Sya'an ni tak ada rujuk apa-apa lah. Tu balik pada la imana dah. La imana liman la yuhibbuhu. Kaedah. Tidak ada sebarang keimanan. Imana isim la linafil jinsi. Ai la imana mawjudun. Tidak ada sebarang keimanan itu ada ia liman la yuhibbuhu. Bagi barang siapa yang tidak mencintai ia barang siapa akan mereka itu ahlul bait. Hum maf'ulun bihi. Siapa tak ada mahabbah ala ahli bait, maka dia itu tak ada iman. Tak ada iman bermakna la kamalul iman. Kala kamalul iman. Tidak ada sempurna iman. Jadi kalau dia mengherdik dan menghina, mengatakan kufur para ahli bait Nabi, itu kufur lah. Wala dina ay wala kamalad dini, dan tidak ada sempurna agama itu sama sekali liman yubghiduhum, bagi barang siapa yang membenci ia man akan mereka itu ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu hum tu maf'ul bih. Selesai itu. Wa amma dalilu dzalika, adapun bermula dalil mubtada. Dzalika demikian itu, dalil apa? Dalil demikian wujub. Dzalikal wujub. Demikian wujud. Wujud tu wajib lah. Wajib untuk mahabbatihim, wajib untuk ihtiram, wajib untuk tidak menyakiti. Khabar dalil ma barang, yakni hadis. Ma ni kena kepada hadis. Akhrajahu, yang telah mengeluar akan dia akan ma, yakni hadis. Fa'il Ibnu Majah, oleh Imam Ibnu Majah. Anil Abbasi, daripada Anil Abbas ibni Abdul Muttalibi, daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabar anna, qala, telah bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ma balu aqwamin, tidaklah keadaan beberapa kaum, idza jalasa, apabila telah duduk ia ilaihim, kepada mereka itu aqwam, kaum tu. Siapa yang duduk? Fa'il. Ahadun, oleh salah seorang. Min ahli baiti, daripada ahli keluargaku. Min ahli jar majrur. Baiti mudhaf ilaih. Ya mudhaf ilaih. Qata'u hadithahum, memutuskan mereka itu aqwam, akan percakapan mereka itu ahli baiti. Tidaklah keadaan satu kaum, beberapa kaum, apabila duduk salah seorang daripada ahli baitku pada kaum tersebut, kemudian mereka memutuskan cakapan ahli bait itu. Walladhi nafsi biyadihi, demi awal qasam, demi sesungguhnya dengan walladhi nafsi biyadihi, demi diriku di tangannya ya Allah, yang ini di kekuasaannya ya Allah, biyadihi biyadillah, la yadkhulu, sumpah ni, la yadkhulu qalba mri'in, al-imanu fa'il yadkhul, qalba mansub binazil khafid, tidak masuk ke dalam hati seseorang oleh iman, fa'il, hatta yuhibbahum, yuhibba mansub bi an mutmar, sehingga mencintai ia siapa? Ia imru'un tu, hum, akan mereka itu ahli bait, lillahi, kerana Allah Taala, wali qarabati, dan kerana kerabatku. Jadi tak akan masuk seutas iman, yakni iman yang sempurna, al-iman al-iman kamil, iman yang sempurna tak akan masuk ke dalam hati seseorang sehingga seseorang itu mencintai mereka kerana Allah dan kerana kerabat. Kerana disebabkan kerabatku lah dia mencintai kerabatku, dia mencintai ahli bait. Sebab apa dia mencintai ahli bait? Kerana Allah Taala dan kerana dia tu sakut paut kerabat aku. Maka dia dapat iman yang sempurna. Begitu. Tu hadis dia. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lain, la yadkhulunal jannata, tidak masuk mereka itu manusialah, al jannata, ke dalam syurga, tak akan masuk syurga, hatta yu'minu, sehingga beriman mereka itu manusia, wala yu'minu, dan hatta yu'minu, la yadkhul jannah hatta yu'minu. Jadi hatta ni tak termasuk mughayyar. Bila tak ni mughayyar, yu'minu dipanggil mughayyar, dia, hingga dia. Jadi tidak masuk syurga melainkan sehingga kan mereka beriman. Hatta yu'minu. Betul tak? Hatta yu'minu. Maknanya bila beriman masuk syurga lah. Maksudnya la yadkhul jannah itu tak termasuk mughayyar. Bila tak termasuk mughayyar, hatta bermakna ila.
Hatta bimakna ila. Tak termasuk mughayyar. Hatta bimakna ila. Sebab bila mereka beriman, masuk syurga lah. Wala yu'minu hatta yuhibbukum lillahi wa rasulihi wa rasulillah. Dan tidak beriman mereka itu, manusia tu, hatta sehingga kan mencintai mereka itu. Mereka itu manusia akan hatta yuhibbukum sehingga wala yu'minu hatta yuhibbukum, tidak beriman oleh mereka itu sehingga yuhibbukum, sehingga mencintai mereka itu akan kalian. Kalian ni ahlul bait. Lillahi kerana Allah, wa rasulihi dan kerana rasulnya Allah. Jadi sama juga hatta bimakna ila. Hatta bimakna ila. Dengan makna tak termasuk mughayyar. Dengan makna kalau mereka yuhibbukum lillah wa rasulih, maka mereka beriman. Bukannya tidak beriman. Okey. Habis. Itu dari berkaitan dengan wajibnya untuk mengihtiram, hormati ahli bait Nabi SAW. Tidak menyakiti mereka. Dan juga mencintai mereka. Wa fi wujubi mahabbatihim. Panjang dah cerita berkenaan dengan mahabbah ahli bait. La'alla sebab musannif syarih pun, dia pun ahli bait Nabi juga, utusan Nabi. Wa fi wujubi mahabbatihim mahabbati ahli bait. Dan pada kewajipan mencintai ahli bait itu, wa ihtiramihim ataf mahabbatihim. Dan wajib menghormati mereka itu ahli bait. Nazala qauluhu ta'ala. Telah turunlah fa'il, firman Tuhan, firman Allah Ta'ala. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Nazala qauluhu ta'ala tu ta'alluq pada fi. Asalnya gini ayat dia. Wa nazala qauluhu ta'ala fi wujubi mahabbatihim wa ihtiramihim qul la as'alukum. Katakanlah olehmu la as'alukum. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, la as'alukum, tidak meminta oleh aku akan kalian. Alaihi atasnya ajra, sebarang balasan pun. Ajra maf'ul bih kedua as'alu. Illal mawaddata, melainkan kasih sayang fil qurba, pada keluarga, hubungan pada kerabat. Mawaddah fil qurba tu mahabbah. Mahabbatuhum mahabbatu ahli bait. Aku tak minta apa-apa ganjaran melainkan cinta pada turunan. Itu kekeluargaanku. La as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Qalu, berkata mereka itu sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Rasulah munada mansub, Allahi mudhafu ilaih. Maqul qaul, apa yang mereka kata? Dia kata man haula alladhina amara Allahu bimawaddatihim. Siapakah mereka yang haula alladhina, siapakah mereka yang tu mubtada, haula khabar. Siapakah mereka yang amarallahu, telah menyuruh fa'il oleh Allah bimawaddatihim, dengan mencintai mereka itu alladzina. Siapa tu? Qala alaihi salatu wassalamu, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dia kata apa? Dia katanya mana? Hilang dah. Dia kata Fatimatu wa waladaha. Fatimah dan dua anaknya, dua anak Fatimah, iaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Fatimatu. Okey, kemudian wa akhrajal Imam Ahmad. Jadi Fatimah wa waladaha tu, Fatimah tu khabar bagi mubtada mahzuf. Haula'i Fatimatu wa waladaha. Itu. Wa akhrajal Imam Ahmadu, telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wal Hakim dan Imam Hakim. Semua tu mengeluarkan akhraja an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia kata apa? Man ahabbal Hasana wal Husaina faqad ahabbani. Barang siapa mencintai ia barang siapa akan Hasan dan juga Husain, faqad ahabbani, maka sesungguhnya telah mencintai ia man, wa min mustatir huwa, fa'il balik pada man, ni akan aku Nabi. Wa man abghadahum faqad abghadani, dan barang siapa membenci ia man akan mereka itu Hasan dan Husain, faqad abghadani, niscaya
membenci ia Yaman akan daku. Cuma mungkin timbul soalan. Kenapa abghadahum bukannya Hasan Husain juga? Patutnya abghadahuma lah. La'allanya hum bermakna Hasan wa Husain wa auladihima. Dan anak cucu keturunan dia. Itu Wa akhraja Ibnu Adi. Banyak hadis dalil ni. Dan telah mengeluarkan oleh Fa'il Ibnu Adi wa Dailami dari Imam Ad-Dailami an Ali dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Mudah-mudahan memuliakan oleh Allah Fa'il akan wajahnya Ali. Telah mengeluarkan apa? Maf'ulun bih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallama. Rasulah isim anna Allahi mudhafu ilaih. Sallallahu alaihi wasallama tu doa lah. Bahawasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khabar anna. Telah bersabda ya Nabi. Athbatukum ala sirati ashaddukum hubban li ahli baiti. Bermula yang paling tetap, paling teguh di kalangan kalian atas sirat. Yang paling mantap ialah khabar. Asyaddukum, yang paling dahsyat di kalangan kalian, nisbah hubban, cinta, li ahli baiti, bagi ahli keluargaku. Ahli jar majrur, baiti, mudhafu ilaih. Begitu. Wal ahadithu fi mahabbatihim wa mawaddatihim kathiratun. Istinah ayat suku. Kalau kitab baru dia letak koma je. Kitab turah tak tahu dah. Waw tu memberi peranan tu. Waw istinah ayat baru. Wal ahadithu, dan bermula hadis-hadis mubtada. Fi mahabbatihim, pada cinta mereka itu ahli bait. Idhafat masdar pada maf'ul. Wa mawaddatihim, dan mencintai kasih mereka itu ahli bait. Kathiratun khabar. Banyak ia. Hadis banyak. Dia sebut sebahagian je lah. Sebut semua jenuh. Okey. Mudah. Wa amma dalilu pula. Tadi dalil mahabbah ni dalil tidak menyakiti mereka. Dalil tidak menyakiti mereka. Okey. Wa amma dalilu ala adami idhaihim, dan adapun bermula dalil mubtada atas tidak boleh menyakiti mereka itu al-bait. Adami jar majrur. Idhai mudhaf ilaih. Him mudhaf ilaih. Wa anna man adahum, atah pada adami idhaihim. Wa anna man adahum, dan dalil atas bahawasanya barang siapa yang menyakiti ia man akan mereka itu ahlul bait. Mutawa'adun khabar anna. Dijanji buruk, diberikan janji buruk bil uqubati, dengan siksaan jar majrur. Dijanjikan dengan siksa lah. Mutawa'adun. Ma khabar adli. Dalilnya apa dia? Ma barang. Yang ini hadis. Silah ma rawahu Tirmidzi, yang telah meriwayatkan akan ma maf'ul bih oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, wal Hakim, dan Imam Hakim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, khabar anna, telah bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana harbun liman harabahu. Dalam kitab Mirqatul Mafatih, syarh Mishkat Masabih, harbun bermakna muharib. Harbun tu perang kan? Harbun tu masdar. Khabar dia masdar, makna perang sungguh Nabi. Perang sungguh. Mana kata penisbahan masdar kepada masdar tu jadi mubtada. Tak ada tu melainkan sama'i. Contoh adlun. Orang Arab sebut adlun. Adlun tu sebagai khabar. Kalau ikutkan adlun lah, isi wasah. Boleh jadi masdar tu khabar, boleh. Dengan sama'i. Antaranya Nabi sendiri memang, Nabi sendiri kalau cakap memang sama'i lah. Ana harbun, aku ni akan perang. Perang tu masdar. Dengan mana muharibun, aku akan memerangi. Bermula aku ini mubtada. Harbun ay muharibun, akan memerangi liman harabahu, memerangi akan barang siapa yang memerangi man akan mereka itu ahlul bait. Jadi man tu maf'ul bih harbun tu. Lam tu zaidah. Wasilmun, dan berdamai. Ana silmun, atau pada harbun. Aku ni damai liman salamahu, bagi barang siapa yang mendamai man akan mereka itu ahlul bait. Gitu. Okey. Wa akhrajat Tabrani, dan telah mengeluarkan oleh Syekh At-Tabrani, fa'il. Wa Ibnu Mandah, dan Imam Ibnu Mandah. Wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi.
maf'ul bi akhraja anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ia Nabi, khabar anna. Wa huwa yakhtubu, wa huwa ni jumlah haliyah, sahib halnya dhamir mustatir pada qala. Hal keadaan bermula dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar yakhtubu, berkhutbah ia Nabi, alal minbari, yakhtubu ta'alluq pada ala, berkhutbah atas mimbar, ala minbari jar majrur, atas mimbar. Dia kata mana? Yakhtubu al mimbar. Dia kata apa? Maqul qaul. Fama balu aqwamin yu'zunani fi nasabi wa dhawi rahimi. Kenapakah keadaan bukan. Apakah keadaan beberapa kaum yang menyakiti, sifat yu'zunani, sifat bi aqwam, yang menyakiti mereka itu kaum-kaum akan daku pada nasabku jar majrur, dan orang yang mempunyai kaitan rahim, mana orang yang berkaitan keluarga dia lah. Ala, beringatlah. Ala ni panggil ada tulis istiftah. Beringatlah, man adza nasabi, siapa-siapa yang menyakiti ia siapa-siapa, man tu maf'ul bih akan nasabku, wa zawi rahimi ataf nasabi, dan orang yang punya kaitan rahim dengan aku, kekeluargaanku. Faqad adzani, maka sesungguhnya telah menyakiti ia man akan daku, maf'ul bih. Wa man adzani, dan barang siapa menyakiti ia man akan daku, maf'ul bih. Faqad adzallaha, niscaya dia telah menyakiti akan Allah, maf'ul bih. Itu. Wa akhrajad Dailami, telah mengeluarkan fa'il oleh ad-Dailami, annahu, bahwasanya, maf'ul bih akhraja, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, telah bersabda oleh Nabi, man ahabballaha ahabbal Qur'an, barang siapa mencintai ia man akan Allah, maf'ul bih, niscaya ahabbal Qur'ana, mencintai ia man akan Quran. Tu kaedah lah, siapa yang cinta Allah mesti cinta Quran, sebab berkaitan dengan kalamullah. Wa man ahabbani ahabba ashabi, bukan, wa man ahabbal Qur'ana ahabbani, barang siapa mencintai ia man akan Quran, niscaya dia mencintai akan aku. Wa man ahabbani ahabba ashabi wa qarabati, barang siapa mencintai ia man, dhamir mustatir huwa fa'il balik pada man, ni akan daku, niscaya jawab man, ahabba ashabi, niscaya mencintai ia man akan sahabatku, ashabi maf'ulun bih, ya mudhafu ilaih, wa qarabati, dan kerabatku. Situ syahid dia, situ mahallu syahid dia. Kerabatku pun dia akan cintalah. Okey. Kemudian wa akhrajal mulla fi siratihi, telah mengeluarkan oleh mulla. Mulla sini wallahu a'lam, mungkin Mulla Ali Al-Qari. Dalam sirahnya sirah mulla. Mulla ni gelaran syekh lah, macam Mulla Ali Al-Qari. Okey, telah mengeluarkan apa? Ni kata gini. La yuhibbuna illa mu'minun taqiyun. Ini takdir lah. Takdir qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaula an-Nabi, maf'ul bih. La yuhibbuna, tidak mencintai, maf'ul bih akan daku, akan kami ahli bait, illa mu'minun taqiyun. Mu'minun fa'il yuhib, taqiyun sifat mu'minun. Dia illa tu illa mulghah, dia dilarakan daripada istisna. Sebab sebelum illa itu tidak ada jumlah yang tam dan dia ada adat nafi. Tidak ada yang mencintai kami ni melainkan orang tu mukmin yang bertakwa. Wala yubghiduna illa munafiqun syaqiyun, dan tidak membenci akan kami, maf'ulun bih, melainkan oleh orang munafik fa'il yang syaqiyun, yang celaka. Gitu. Wal'iyadzu billah. Okey, itu dalil berkaitan dengan tidak boleh menyakiti ahli bait Nabi SAW. Habis. Jadi selesai. Jadi masuk pula pada seterusnya. Wa amma wujubu ikramihim. Adapun bermula kewajipan memuliakan mereka itu ahli bait. Wujubu ikrami idhafat masdar pada fa'il. Ikramihim idhafat masdar pada maf'ul. Wa tajawuzi an masiihim. Dan wajibnya memaafkan daripada kesilapan mereka itu ahli bait. Wattaghadi, atah lagi pada ikram, dan wajibnya buat tak nampak, an hafawatihim, daripada kesilapan mereka itu ahli bait.
Atah lagi pada ikram. Wahtimali jahli jahilihim. Dan bersabar terhadap kejahilan orang-orang jahil di kalangan ahli bait. Ikraman maf'ul ajlih. Kerana nak memuliakan li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famimma. Itu. Wa amma wujubu tu. Syarat. Famimma jawab. Wujubu mubtada'. Khabar dia pada ayat mimma yang bagi. Famimma yang bagi. Maka sebahagian daripada barang yang siogia. Ia barang. Wa yajibu al mukallafi. Famimma yang bagi wa yajibu al mukallafi al-i'tina'u bihi. Bihi balik pada mak. Itu. Famimma yang bagi. Maka sebahagian daripada barang yang siogia dan wajib ia atas mukallaf oleh fa'il. Al-i'tina'u. Oleh mengambil penting. Bihi dengan barang. Apa dia? Barang tu merujuk pada wujubu ikramihim wattajawuz an masyiatihim wattaghadi an hafawatihim wahtimali jahli jahilihim. Tu. Hak tu masuk pada ma pada famimma. Bihi balik pada ma. Tu. Itu pun wajib juga dia kata. Kenapa wajib juga semua tu? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda. An-Nabi ya isim li anna. Qala tu sabda Nabi tu khabar li anna. Kata dia azkurukumullaha fi ahli baiti. Telah memperingatkan olehku akan kalian maf'ul bih. Allah ailallah. Kepada Allah berkenaan ahli bait aku. Diulang 3 kali. Azkurukumullaha fi ahli baiti. Azkurukumullaha fi ahli baiti. Tu dia. Aku telah peringat kepada kamu tentang ahli bait aku. Pada kita ni. Okey. Wali qawlihi aidan, berdasarkan firman Nabi SAW, sabda Nabi SAW juga. Fanzuru kaifa takhlufuni fihima. Maka lihatkanlah olehmu bagaimana mengganti oleh kalian akan daku, maf'ul bih akan daku akan Nabi, fihima pada keduanya, ai fil Quran wa ahli bait. Pada Al-Quran ahli bait. Macam mana kamu muamalah dengan kedua? Tu ada hadis yang lepas dah. Okey. Walidzalika, dan kerana demikian inilah walidzalika kauni wujubi ikramihim wa tajawuz an masihim wa taghadhi an hafawatihim wa ihtimali jahli jahilihim tu mimma yang bagi wa yajibu an kalif al-i'tinaf bihi. Tu. Jauh. Walidzalika ni ambil sini, ambil balik ni. Walidzalika Allah. Mana? Ambil balik. Kita walidzalika kauni wujubi ilah. Ilah tu mana? Ilah tu sini. Ilah tu sini. Wujubi ikramihim, tajawuz amasihim, mimma yang bagi wajib bihi. Situ. Azkurukum. Mana? Kana daidanul ulama'il amilin. Adalah adat para ulama yang amilin. Para ulama yang beramal. Ulama orang yang ahli ilmu. Amilin orang yang beramal. Ini ulama yang beramal. Wal awliya'i atah pada ulama, dan para wali as-salihina, sifat yang soleh-soleh. Apa yang mereka jadi adat tu? Luzuma khabar kana. Mesti wajib mahabbati ahli baiti, menjadi kewajipan cinta pada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahabbati mudhafu ilaih, ahli mudhafu ilaih, al-baiti mudhafu ilaih. Masya-Allah. Wa qad dzakara syekhuna, dan sesungguhnya telah menyebut fa'il oleh guru kami Al-Allamatu Abdul Rahmani Al-Kaf fi kitabihi, dalam kitabnya, kitab Syekhina Al-Allamah Abdul Rahman Al-Kaf Al-Jirabi. Al-Jirab, Al-Jarab. Tengok semula kitab tu ada tak? Al-Jirab ke Al-Jarab. Kalaman maf'ul bih dzakara, telah menyebut akan kalam li ahli ilmi, nisbah kepada ahli ilmu, li ahli jar majrur, al-ilmi mudhaf ilaih, fi hadzal midmari, pada keadaan ini, keadaan mencintai ahli bait Nabi tu. Haitsu qala, kira-kira telah berkata ya al-Allamah Abdul Rahman Al-Kaf. Qala, telah berkata fa'il Ibnul Farid, oleh Imam Ibnul Farid rahimahullah. Dia mengumpulkan kata-kata, kalam-kalam yang dinisbahkan kepada ahli ilmu berkaitan kecintaan mereka pada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullahu taala, mudah-mudahan merahmati akan dia akan Ibnul Farid oleh Allah Ta'ala. Pertama, zahabal umru diya'an wan qada, telah berlalulah fa'il oleh umur itu diya'an, sia-sia, wan qada, dan telah habis ia umur itu, ataf zahaba, batilan, dalam keadaan batil, bila idza lam afus, dalam keadaan tak betul, dalam keadaan batil, bila
apabila lam afus minkum bi syai'in, tidak memperoleh oleh aku minkum daripada kalian ahlul bait bi syai'in, dengan sesuatu, manakala aku tak dapat sesuatu daripada kalian ni, aku ni sia-sialah umur hidup aku. Ghaira ma aulaitu min aqdi wala, melainkan barang yang telah memberikan olehku, aulaitu min aqdin, daripada kesetiaan, wala itratil mab'uthi haqqan, dan tidak wala itratil mab'uthi haqqan min Qusayd. Qusay itu keturunan Qusay. Wala itratil mab'uthi merujuk pada Nabi SAW. Itrati keluarga, al-mab'uthi itu Muhammad. Dan tidaklah keluarga Nabi Muhammad itu haqqan, benda yang sebenar, min Qusayd, daripada Qusay. Okey, ni contoh syair-syair yang diungkapkan oleh para ulama menunjukkan kecintaan pada turunan Nabi. Aku ni hidup tak ada apa dah, umur aku ni sia-sia kalau aku tak dapat sesuatu daripada kalian ahli bait Nabi. Wa qala Muhyiddin Ibnu Arabi, telah berkata Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang sufi tu, ja'altu wala'i ala ahmada qurbatan, telah menjadikan olehku wala'i, akan kesetiaanku, ala ahmada, terhadap keluarga Nabi Muhammad Ahmad, qurbatan, sebagai jalan mendekatkan diri pada Allah. Ala raghmi ahli al-bu'di yurithuni al-qurba. Ala raghmi ahli al-bu'di yurithuni al-qurba. Oh, lupa nak cari hak maksud. Ala raghmi ahli al-bu'di yurithuni al-qurba. Ni kita tengok semula. Baik. Lupa cari ni. Wa ma talaba al-mukhtaru ajran, tidak memintalah oleh al-mukhtar, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajran maf'ulun bih, akan satu ganjaran pun, alal huda, atas petunjuk yang diberikan, bitablighihi bahasa babiah, dengan sebab menyampaikannya al-mukhtar, menyampai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak minta satu ganjaran. Ni bahaya ni kalau orang buat dari berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tak minta upah, dengan orang mengajar tak minta upah. Illal mawaddata fil qurbah, melainkan hanya kasih sayang pada keturunan kaum kerabat. Dia tak minta benda lain melainkan mawaddah fil qurbah. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i, telah berkata fa'il oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala, mudah-mudahan meridai oleh Allah daripadanya Imam Syafi'i. Dia kata alun nabi dzari'ati, bermula keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dzari'ati, ialah dzari'ati, perantaraku, wahum ilaihi, wasilati ilaihi ilallah, dan bermula mereka itu ahlu bait Nabi itu, wasilati ilaihi, khabar wasilati ilaihi, tu asalnya, ialah wasilahku untuk sampai kepada Allah. Tu keluarga bait Nabi. Arju bihim u'ta ghadan, mengharap olehku dengan sebab mereka ahlu bait Nabi, u'ta, akan diberikan daku, ghadan, pada esok hari, iaitu hari kiamat, biyadil yamini, dengan tanganku yang kanan, sahifati, maf'ulun bih bagi u'ta, akan diberikan kepada aku kitabku, suhuf-suhufku di tangan kananku, dengan sebab mereka. Allah. Wa qala aidan, telah berkata Imam Syafi'i juga, ya ahla baiti Rasulillahi, wahai keluarga Nabi Rasulullah SAW, hubbukum fardun, bermula mencintai kalian itu, khabar, fardun itu satu kefarduan, minallahi jar majrur, daripada Allah, fil Qur'ani, di dalam Quran, anzalahu, yang telah menurun ia, ya Allah, akan Quran. Kafakum min azimil qadri, memadalah kalian itu daripada keagungan darjat, annakum, bahwasa kalian itu, kafakum, bermula memadalah kalian itu daripada keagungan darjat, annakum, bahwasa kalian itu, man la yusalli alaikum la salatalah. Man la yusalli, jumlah tu khabar annakum, jumlah annakum tu khabar kafakum. Man la yusalli, memadalah oleh kalian itu daripada ketinggian darjat, bahwasa kalian itu, man la yusalli alaikum, barang siapa yang tidak berselawat ke atas kalian, la salatalah, tidak ada semayang baginya, bagi man, maknanya tidak sah semayang kalau tidak selawat ke atas mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tu rukun semayang kan, kena selawat ke atas keluarga Nabi juga. Wa qala radhiyallahu anhu, telah berkatalah oleh Imam Syafi'i juga radhiyallahu anhu, idza fi majlisin nadhkuru aliyan,
tatkala dalam satu majlis kami telah menyebut akan Sayyidina Ali, maf'ulun bih nazkur. Wasibtaihi, dan dua anaknya, dua anak Sayyidina Ali. Sibtai ni asal cucu Nabi lah. Wa Fatimata ar-radiyah, dan Fatimah yang diridai. Yuqalu, dikatakan. Bila kami kata begini, bila kami kata menyebut Sayyidina Ali dan Hasan dan Husain dan Sayyidina Fatimah, yuqalu, dikatakan, tajawazu ya qaumu hadha maf'ul bih. Tinggalkanlah oleh kalian, wahai kaumku, akan ini maf'ul bih. Duk sebut nama Ali, Sayyidina Fatimah. Fahadha min hadithir rafidiyati, maka bermula ini menyebut nama Sayyidina Ali apa semua ni daripada cakapan-cakapan Syiah Rafidiyah. Fahadha min hadithir rafidiyati. Dia kata yuqtajawaz. Okey, fahadha min hadithi. Okey, hadha merujuk pada perkataan yuqalu ni. Ada yang kata, ada yang mengatakan tinggalkanlah benda-benda tu wahai kaumku. Perkataan itu tu ialah daripada percakapan Rafidiyah. Fahadha thabitun min hadithi Rafidiyah. Perkataan-perkataan, ucapan-ucapan Syiah Rafidiyah. Bari'tu ilal muhaimini, telah berlepas dirilah olehku kepada al-muhaimin, iaitu Allah yang Maha Memelihara, min unasid, daripada manusia-manusia, sifat unasid. Yarawna ar-rafda, yang melihat mereka itu manusia-manusia, ar-rafda akan sebagai Rafidah, hubbal Fatimiyati, terhadap kecintaan Sayyidatina Fatimah. Orang yang mencintai Sayyidatina Fatimah dikira sebagai Rafidah. Mungkin tinggallah perkataan. Dia kata, aku berlepas diri kepada Allah Ta'ala daripada manusia-manusia yang berkata bahawasanya mencintai Fatimiyah, mencintai Fatimah dan keluarga Sayyidatina Fatimah ni sebagai Rafidah, Syiah Rafidah. Tu tu. Okey. Selesai. Bukan. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Jap. Idza fi majlisin nadhkur Aliyan wa sibtaihi wa Fatimah ar-radiyah, yuqalu tajawazu ya qaumu hadha, fahadha min hadithi Rafidiyah. Fahadha ni merujuk pada atas ni. Sebut dalam majlis ni Sayyidina Ali, Fatimah, Sayyidina Hasan Husain ni sebagai daripada percakapan Rafidiyah. Maka ada yang mengatakan tinggalkanlah buat benda gitu. Fahadha ni merujuk pada atas ni. Menyebut-nyebut nama Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Hasan Husain dalam majlis itu percakapan Syiah Rafidiyah. Maka Imam Syafi'i kata, bari tu, aku telah berlepas diri ilal muhaimin, kepada Tuhan yang Maha Memelihara, min unasid, daripada beberapa manusia, yarawna, yang telah melihat mereka itu, hubbal Fatimiyah, cinta pada Fatimiyah tu sebagai ar-rafdah, sebagai Syiah Rafidah. Mampulah nak kata. Mampulah nak kata Syiah Rafidah. Aku nak sebut dalam majlis aku ni Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Husain dan Sayyidina Ali. Itu kecintaan mereka pada Nabi, kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa syair daripada ulama. Habis tanbihun. Ai hadza kalamun munabbihun liman ghafala. Bermula ini satu peringatan pada orang yang lalai. Wa yajibu ala ahli baiti, dan wajiblah ke atas keturunan Nabi. Ala ahli jar majrur. Al-baiti mudhafu ilaih. Fa'al yajibu. Anna alla yaghtarru bin nasabi. Bahawa tidak terpedaya mereka itu ahli bait. Wajib atas ahli bait. Tadi wajib atas kita ke atas ahli bait. Ni wajib ke atas ahli bait pula untuk alla yaghtarru bin nasabi. Bahawa tidak terpedaya mereka itu ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nasabi, dengan nasab. Tidak tertipu dengan nasab. Kama qala al-Imam al-Haddad, seperti mana telah berkata oleh Imam al-Haddad, jangan tertipu dengan nasab. Kononnya dengan nasab saja mereka mulia, tak payah nak beramal dah. Imam Haddad kata, thumma la taghtarra bin nasabi, kemudian jangan terpedaya oleh kamu bin nasabi, dengan nasab turunan. La wala, jangan dan janganlah, taqna, janganlah berpuas hati oleh engkau, la nahi, bikana abi, dengan kata bikana abi, ai biqaulika kana abi, adalah bapakku dulu. Duk nukil cerita pak aku dulu, Nabi Muhammad dulu sekian-sekian, tapi dia tak apa. Wattabi' fil huda khaira nabiyyin, ikutlah olehmu pada petunjuk akan sebaik-baik nabi. Maf'ul bih ittabi'. Siapa sebaik-baik nabi? Ahmad al-hadi ila sanadi, iaitu Sayyidina Ahmad, salah satu nama Nabi SAW. Al-hadi sifat Ahmad, yang memberi petunjuk, ia Ahmad, ila sanadi, kepada jalan-jalan yang benar. Tu fa'alaihi, maka wajib atas mereka itu ahli bait Nabi, ayyabta'ilu, bahawa menjauhi mereka itu keluarga ahli bait Nabi,
Adil mudannasati, daripada sebarang kekotoran-kekotoran, kekejian-kekejian zahir baik batin. Ayyabta'idu tu ta'wil masdar ini mubtada muakhar, alaihim ta'alu masuk khabar muqaddam. Wa ayyatarafa'u, dan bahawa tidak dan bahawa menjauhi mereka itu, yatarafa'u, menjauhi mereka itu al-bait, anis safasifi, daripada perkara-perkara yang lemeh, walinzilaqi, dan daripada terjerumus fil bid'il murdiyati, kepada bid'ah-bid'ah yang murdiyah, yang binasakan ia bid'ah. Contoh ka bid'atir rafidhati, seperti bid'ahnya puak Syiah Rafidhah, wal mujassimati, dan mujassimah, ataf wa ghairiha, dan selain daripadanya, selain pada bid'ah Rafidhah wal mujassimah. Mimma bayan bagi ghairihima, mimma daripada barang, yashiru, yang tercela ia barang, wa ya'ibu, dan ada keaiban ia barang. Apa-apa i'tiqad yang bid'ah lah, mereka ni dilarang untuk masuk i'tiqad tersebut, hatta Syiah sekalipun. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Dan bermula Allah itulah mubtada, al-hadi khabar, ialah yang maha memberi petunjuk, ila sawa'is sabil, ay ila sabil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Sawa'is sabil idhafah sifat kepada mausul, ay ila sabilis sawa', ataupun ila sabil mustawi, ataupun ila siratil mustaqim, sama makna. Sama makna. Habis. Kemudian kata musannif wa sahbihi. Cukup tu. Takat tu. Matan seterusnya wa sahbihi. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.